Selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu nak ajar subtopik 12.3 okay, neuron and also synapse. Okay. So, sebelum saya ajar satu subtopik ni, okay, ajar subtopik ni, cikgu nak bagi tahu, okay, apa tu neuron and also synapse. Okay. So, neuron ni dia adalah satu benda, okay, yang akan bantu untuk membentuk sistem saraf kita. Okay. So neuron ni, okay, tapi neuron ni dia terbentuk daripada apa? Okay, dia tengok ni okay, sel saraf terbentuk daripada berjuta sel saraf, okay, yang disebut sebagai neuron. Okay, so neuron ni sebenarnya dia adalah sel saraf kita. Okay, so nama dia neuron, kita bagi nama yang high class sikit, nampak kita orang bayu macam pandai sikit kan. Okay, tapi lawat je lah. Okay, kita tengok okay. So neuron ni adalah sel saraf kita. Okay. Lepas tu synapse. Synapse ni pula apa synapse? Okay. So synapse ni nanti kita akan masuk lah. Okay, synapse ni macam ni. Okay. So kalau kita nak hantar impulse kan. Okay. Sebenarnya masa kita nak hantar impulse. Okay. Pada bahagian bawah ni. Okay. Pada bahagian nak hantar dari satu ke satu. Okay. Satu bahagian ke bahagian lain. Okay. Dia akan ada satu celah. Ini akan ada satu celah yang sempit di mana kita namakannya sebagai synapse. Okay, so dia adalah satu struktur lah. Tapi macam mana kita nak hantar impulse merentasi synapse ni kan? Kan ada celah. Macam mana saya nak saya nak hantar impulse melalui celah yang sempit ini? Nanti kita akan belajar lah. Okay, so jom kita faham dulu. Okay, neuron. Okay, so tadi cikgu kata neuron adalah sel saraf. Tapi sel saraf ni, dia pun ada struktur-struktur yang spesifik. Okay, so kita tengok dulu. Okay, so okay, yang cikgu paparkan ni, ini adalah neuron. Okay, bahagian ini adalah neuron Okay, so kita tengok, okay, neuron ni, dia akan ada bentuk macam ni. Apa tu? Apa ni? Ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni. Lepas tu ada celah pula. Cikgu nak tanya, celah ini synapse ke tak? Okay, dia bukan synapse dia bukan synapse. Lepas tu apa pula dia? Nanti cikgu terangkan. Okay. Lepas tu ada bahagian yang bengkak dekat bahagian hujung. Okay, apa pula? Okay, so kita tengok satu-satu Okay, so ini adalah struktur asas untuk satu neuron. Okay, dan setiap struktur ni dia mesti akan ada fungsi dia. So kita tengok bahagian ni. Okay, dia macam unjuran kan, macam cabang. Okay, so dia adalah unjuran ataupun kita kata dia adalah cabang yang pendek. Okay, bahagian ini yang cikgu circle punya, cikgu belakang. Okay, so bahagian ini adalah dendrit. Okay, dendrit. Dendrit ni, dia, nampak bahagian ni, dia akan terima impulse, kita kata signal lah, tapi yang lebih tepat, impulse saraf, impulse. Tapi nak bagi senang faham, dia macam signal lah, kita terima signal, so signal ini, ataupun kita kata impulse saraf, kita akan terima daripada persekitaran ataupun dendrit yang lain. Kenapa dendrit yang lain? Sebenarnya, sistem saraf kita kan, kita ada berjuta-juta sel saraf. So kalau kita nak hantar sel saraf kita, hantar impulse saraf ke satu efektor, ke satu bahagian, pastilah kena diangkut dari satu ke satu demi satu kan, baru baru penghantaran impulse tu dia jadi lengkap. So dendrit ni dia boleh terima impulse saraf daripada neuron lain ataupun daripada persekitarannya. Lepas tu dia akan hantar ke mana? Tengok anak panah yang cikgu buat ni. So anak panah ni dah tunjuk impulse saraf akan dihantar ke arah badan sel. Nampak? Ke arah badan sel. Seterusnya kita ada bahagian ni. Cikgu colorkan ni yang ni. Apa dia pula? Lepas tu dia pun ada smiley face ni. So yang cikgu buat ni bahagian hitam ni yang ada smiley face ni. So bahagian ini yang smile ni yang smiley ni ini sebenarnya adalah nucleus. Nucleus untuk neuron ni kan, dia kata
katakan dia adalah sel. Sel mesti ada nukleus. Okay. So, ini adalah nukleus. Lepas tu, bahagian ni, apa pula dia? Okay. Yang ni. Apa dia? Okay, dia adalah sitoplasma. Okay, sitoplasma badan sel mempunyai nukleus dan dia ada banyak unjuran sitoplasma yang disebut sebagai dendrit. Okay, bahagian ni. Juga silap terang pula. Bahagian ini okay, unjuran ni. Unjuran, okay. Sitoplasma. Okay, so ini dendrit. Okay, so apa fungsi badan sel? Okay, tengok. Dia akan mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Okay, so apa maksud? Okay, nampak tak? Dia ada banyak dendrit. Bukan satu dendrit saja. So, okay, dendrit yang banyak ni, banyak ni kan, dendrit ni. Okay, semua ni dendrit semua ni. Okay, okay, dia akan integrasikan isyarat daripada dendrit yang dia dapat semua ni. Okay, kena integrasikan. Baru dia boleh buat koordinasi untuk aktiviti metabolisme. Okay, dia nak bagilah grablas. Okay, apa grablas yang nak dihasilkan. So, itu sebab kenapa dia perlu integrasikan isyarat itu. Supaya dia boleh koordinasi. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, bahagian ini. Yang panjang macam ni. Cabang, ini adalah cabang panjang Okay. So, yang cabang panjang ni, okay, namanya axon. Okay, axon. Okay, axon adalah cabang panjang daripada badan sel. Okay, bahagian ini, okay, bahagian ini adalah badan sel. Ini dendrit. Okay, ini adalah axon. Okay, tadi cikgu kata kan, dendrit adalah cabang yang pendek. So, axon adalah cabang yang panjang daripada badan sel. Kenapa daripada? Sebab dia, nampak, dia unjur daripada badan sel ni. Okay, so cabang panjang daripada badan sel. Okay, so dia akan bawa isyarat. Okay, so dekat sini, dekat badan sel, dia dah integrasikan isyarat. Okay, so isyarat yang dia dah integrasi tu, dia mesti kena bawa keluar. Alright, okay, so isyarat yang saya dapat, saya akan bawa keluar. Lepas tu dibawa sepanjang neuron. Okay, dibawa sepanjang neuron ni melalui apa? Melalui axon ni. Okay, sampai ke efektor. Okay, efektor boleh jadi apa? Okay, boleh jadi kelenjar, boleh jadi otot. Okay, boleh jadi otot, boleh jadi tangan awak nak gerak-gerak kan. Okay, efektor. Okay, seterusnya bahagian, okay, ni. Okay, bahagian ini pula. Okay, ya, cuba padamkan dulu ya. Okay, bahagian ini. Okay, bahagian ini. Okay, bahagian ini adalah salut myelin. Okay, bahagian ini salut myelin. So, apa fungsi salut myelin ni? Okay, dia macam nak protect lah. Okay, nak protect. Okay, protect axon ni. Okay, so, tengok. Okay, dia kata dia nak protect dia daripada rosak, daripada cedera kan? Bukan rosak lah, daripada cedera. Okay, cedera mechanical. Okay, berfungsi sebagai penembat impuls elektrik. Elakkan dia impuls ni keluar daripada axon ni, dan dia boleh bekalkan neutron kepada axon. Okay, seterusnya kita ada bahagian ni. Okay, dan juga kata macam celah-celah ni kan. Okay, so apa nama? Okay, nama untuk struktur ni. Okay, celah ni. Dia pun ada nama yang spesifik tau. Yang ni celah. Okay, namanya nodus Ranvier. Okay, kenapa perlu ada nodus Ranvier? Sedangkan tadi juga kata kan, kena kena protect. Okay, kena melindungi bahagian axon. Elakkannya daripada cedera. Tapi kenapa bahagian sini tak ya? Dia tak cedera ke? Okay, bukan maksud macam tu. Okay, so nodus Ranvier ni, dia adalah bahagian yang tak disalut oleh salut myelin. Nampak? Okay, memang dia tak disalut kan? Okay, tapi kenapa perlu wujud struktur macam ni? Supaya impuls elektrik tu dia boleh terus lompat. Okay, istilahnya melompat. Okay, lompat daripada satu nodus ni. Okay, satu nodus kepada nodus yang lain. Okay, daripada nodus kepada nodus. Okay, supaya kita boleh mempercepatkan penghantaran impuls. Okay,
untuk cepatkan kita nak jadi cepat. Okay, so kita tak akan reading macam slow lah. Okay, kita boleh buat grablas yang cepat. Okay. Okay, dan last sekali adalah bahagian bawah ni. Okay, okay, so bahagian ini, okay, bahagian ini adalah bahagian pembengkakan yang kita nama, okay, namanya adalah bongo synapse. Okay, so bongo synapse ni, okay, apa dia? Kenapa dia perlu bengkak? Tiba-tiba bengkak pula. Okay, neuron ni tiba-tiba bengkak. Bukan neuron, betul-betul. Axon ni Okay, axon ni tiba-tiba bengkak pula. Okay. Okay, kita tengok Okay, kenapa dia perlu bengkak? Okay, tengok. Sebab dia nak hantar. Okay, tadi saya kata kan, impulse ni kita dah terima impulse. Okay, lepas tu diintegratekan, lepas tu dihantar oleh axon. Okay, melalui neuron ni, lepas tu hantar sampai bawah ni. Okay, dah sampai hujung. Okay, so sampai hujung ni dia pasti hantar ke satu bahagian kan. Okay, hantar ke effector. Okay, so effector dia boleh jadi apa? Okay, kita tengok Okay, bongo synapse akan hantar isyarat. Okay, isyarat adalah impulse, saraf ataupun juga kata signal lah. Okay, ke mana? Okay, ke sel otak kita, ke kelenjar kita ataupun dendrit neuron yang lain. Okay, kita boleh terima, kita pun boleh hantar ke dendrit neuron yang lain. Okay, boleh faham? Okay, tapi neuron ni dia bukan jenis, okay, semuanya jenis sama saja. Tak boleh lah semuanya jenis sama. Okay, dia ada beberapa jenis. Apa jenisnya? Kita tengok Okay, so first, neuron motor, neuron deria and also neuron geganti. Okay, macam mana saya nak bezakan ketiga-tiga ni? Okay, cikgu nak guna satu foto untuk senang faham. Okay, hari tu cikgu terangkan bahagian ni kan. Okay, cikgu kata pengantaran impulse mesti terima daripada Okay, first mesti kena ada rangsangan dulu. Okay, rangsangan, lepas tu dia hantar impulse melalui bahagian sini, lepas tu sini. Okay, sebenarnya pengantaran impulse ni, okay, dia macam ni. Okay, daripada bahagian sini rangsangan, lepas tu hantar, hasilkan satu grablas, okay, ke bahagian effector. Okay, so macam mana awak boleh faham ni? Okay, bahagian yang dia tahu, dia detect ada rangsangan. Okay, ada rangsangan. Okay, adalah neuron deria. Okay, so bahagian ni adalah neuron deria. Okay, lepas tu bahagian ini adalah neuron ganti. Okay, yang duduk dekat jirim kelabu ni. Okay, ini adalah neuron ganti. Dan bahagian ini dekat bahagian bawah ni ini nama dia sebagai akar ventral. Okay, akar ventral. Yang duduk dekat akar ventral ni adalah neuron motor. Okay, dekat bahagian atas ni macam keliru pula. Okay, jap. Yang duduk dekat bahagian atas sini, okay, ini adalah akar dorsal sini Okay, ini neuron deria dan bahagian ini akar dorsal. Okay, so kita fahamkan dia punya konsep dulu, asas dia dulu. Okay, lepas tu cuba terangkan. Baru kena adalah okay, ketiga-tiga neuron ni. Okay, so first cikgu nak terangkan untuk neuron deria dulu. Okay, neuron deria ni awak tengok. Okay, dendrit dia panjang kan. Dia lebih panjang okay, berbanding dengan neuron motor. Nampak? Neuron motor dendrit dia macam pendek sikit. Okay, pendek sikit. Okay, lagi-lagi pun okay, dia punya axon. Nampak? Okay, dia ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 6. Maksudnya axon untuk neuron deria lebih lebih banyak. Lebih panjang. Okay, so first kita tengok neuron deria dulu. Okay, so neuron deria ni, okay, kenapa dia jadi bahagian terima impulse saraf? Okay, ini fungsi dia dulu. Okay, fungsi neuron deria. Okay, dia ada dendrit yang akan menerima impulse saraf. Okay, first sebab dia akan terima daripada reseptor kan. Reseptor dia cetuskan impulse, dia hantar melalui neuron deria ni. Lepas tu dah hantar impulse melalui neuron deria. Dia akan hantar ke bahagian neuron geganti. N tu neuron lah. Neuron ganti. Lepas tu neuron ganti ni pula dibawa impulse ke bahagian neuron motor. Baru dibawa ke bahagian effector. So sebenarnya dia punya aliran macam ni. Okay, so apa ciri-ciri untuk neuron deria? Neuron deria ni, tadi juga kata kan, neuron deria dia dekat akar dorsal untuk saraf spinal.
Okay, akan dosuk. Bahagian atas tu lah, okay, akan dosuk. Okay, so dia akan membawa impuls daripada reseptor organ deriva ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tu dekat mana ni? Pusat, okay. Saraf tunjang lah, saraf tunjang. Okay, yang mempunyai saraf tunjang yang mempunyai neuron geganti. Okay, so badan sel terdapat dalam ganglia akan dosuk. Ini cikgu pun dah terangkan kan. Okay, kenapa badan sel dia terletak ataupun kita kata terdapat dalam ganglion akan dosuk? Okay, nampak? Sebab dia dekat luar. Okay, tidak duduk dekat dalam ni. Okay, beza dengan gambar yang kita nampak ni kan. Okay, dia duduk dekat dalam. Yang ini badan sel dia duduk dekat luar. Nampak? Dia beda sikit. Okay, so untuk neuron deriva fungsi dia adalah untuk bawa impuls. Okay, dia bawa impuls daripada reseptor. Okay, lepas tu dia hantar ke sistem saraf pusat. Okay, so impuls akan dialihkan dari badan sel melalui akson ke neuron yang berikutnya. Alright, lepas tu untuk neuron motor. Okay, dekat mana ni terletaknya neuron motor? Tadi cikgu kata neuron deriva ni dekat akar dorsal. So neuron motor, okay, dia terbalik. Dia dekat akar ventral, dia dekat bawah. Ingat, satu atas, satu bawah. Okay, so neuron motor ni dia terdapat dalam akar ventral saraf spina. Okay, akar ventral dekat bawah lah. Okay, nampak gambar ni? Okay, dekat bawah. Okay, ini akar ventral, ini dorsal. Okay, so dia akan menerima impuls dari neuron ganti. Okay, neuron ganti macam medium lah. Okay, medium dekat macam orang tengah lah kan. Ini neuron deriva, ND neuron deriva lah. So ini neuron motor. Okay, nampak dia macam orang tengah untuk kedua-dua neuron ni. Okay, boleh faham So neuron motor ni adalah bahagian ni lah, neuron motor. Okay, so dia akan terima impuls daripada neuron geganti daripada bahagian sini ya. Okay, sini dia terima impuls daripada ganti ni. Okay, dia terima, lepas tu sampailah ke sini. Lepas tu dibawa ke bahagian effector. Okay, dibawa impuls yang terima dari neuron ganti ni ke effector. Supaya apa? Supaya dia boleh hasilkan gerak balas. Okay. Okay, so nampak? Okay, untuk menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Okay, so badan sel untuk ni, okay, dia terletak dekat jirim kelabu saraf tunjang. Okay, nampak? Okay, yang bulat ni, okay, ini adalah badan sel. Okay, so badan sel cuba padangkan dulu sebab macam takut nanti confuse pula. Okay, so ini adalah badan sel. So badan sel ni dia terletak dekat jirim kelabu. Okay, yang bentuk macam rama-rama ataupun H ni lah. Okay, ini adalah jirim kelabu. Okay, dan neuron ganti ni dia terus duduk dekat dalam ni. Nampak? Terus duduk dekat dalam jirim kelabu. Okay, badan sel, akson semua tu. Okay. Okay, cerita pula. Okay, untuk neuron ganti. Okay, neuron ganti, okay, dia akan menghubungkan neuron deriva dan neuron motor lah. Itu sebabnya kenapa cikgu kata neuron ganti ni dia macam orang tengah. Sebab dia bantu untuk hubungkan neuron deriva dan also neuron motor. Okay, gentian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Okay, nampak? Okay, yang tadi H tu, inilah pusat dia. Okay. Badan sel terdapat secara kelompok di dalam jirim kelabu. Okay, badan sel nampak? Tadi cikgu buat macam ni kan. Badan sel ni, okay, yang bulat ni lah. Okay, yang bulat ni, okay, dia terus duduk dekat dalam jirim kelabu. Okay, so boleh faham lah kan? Make sense, right? Okay, so dia ni hantar impuls dari mana? Okay, kita cuba tengok carta alih ni. Carta ke? Bukan carta lah, macam nak bagi senang faham saja. Okay, so neuron deriva ni, okay, sini dia ada reseptor. Okay, ada rangsangan dulu kan? Okay, ya, dia ada okay, so daripada rangsangan dia cedaskan impuls. So neuron deriva bawa impuls ke sini. So neuron geganti, okay, neuron ganti dia akan terima impuls dari neuron deriva ke sini, ke neuron ganti. Okay, lepas tu dia pula bawa ke neuron motor. Okay, neuron deriva bawa ke sini dulu. Okay, neuron ganti terima dulu impuls dari neuron deriva, barulah dia akan hantar impuls itu ke neuron motor. Okay, so inilah asas untuk ketiga-tiga neuron lah. Okay, basic kena faham neuron motor, neuron deriva and also neuron ganti. Mulanya dengan neuron deriva. Okay, medium orang tengah,
neuron ganti, and diakhiri dengan neuron motor, dan last sekali dia akan hasilkan gerak balas. Okay, so cikgu nak tunjukkan satu contoh soalan. Soalan trial Selangor set 1, okay, 2024. Okay, soalan ni dia kata banding bezakan neuron deria and also neuron motor. Okay, so macam mana kita nak banding bezakan neuron motor and also neuron deria ni. Okay, so nampak perkataan banding beza, dia mesti berkaitan dengan soalan dia nak persamaan and also perbezaan. Okay, mesti sekurang-kurangnya ada satu beza ataupun satu sama. Okay, so apa yang sama? Okay, kedua-dua ni adalah neuron kan. So neuron mesti ada struktur ataupun kita kata apalah struktur. Okay, struktur yang cikgu mention, okay, pada awal tadi. So apa struktur dia? Okay, dia mesti ada apa? Okay, kita cuba lukis. Kalau tak ingat, lukislah kan. Tak ingat, lukis. Okay, okay, bodoh sikit tapi tak apalah. Okay, cuba lukis dulu. Okay, alright, so dia ada apa? Okay, ada dendrit, ada badan sel, okay, ada salomyelin, okay, ada nodus rambia, ada axon kan, ada axon keseluruhan ni, okay, ada axon. Okay, so biasanya soalan macam ni kan, okay, dia kata okay, persamaan untuk ni, okay, struktur dia akan bagi satu angka. Okay, so kita nyatakan dulu lah. Okay, so kita buat satu jadual. Ya, sekejap. Okay, so kita buat jadual ni. Right. Okay, so awak tulislah. Okay, sini neuron deria. And sini adalah neuron motor. Okay, untuk persamaan, okay, kita buat dekat sini. Okay, persamaan lah. Okay, dia kena share kotak yang sama. Okay, sini adalah beza dia. Okay, sini adalah sama saya tulis sama. Sini adalah beza. Okay, bahagian bawah ni. Okay, beza. Tapi mesti ada banyak lah kan. Sebab dia kata apa? Wah, 10 markah banyaknya. Okay, soalan esei 10 markah. Okay, so tadi persamaan yang pertama, okay, kena mula dengan ayat kedua-duanya. Okay, kedua-duanya mempunyai. Walaupun ada pun boleh lah. Yang penting apa yang dia ada. Okay, dendrit, axon, badan sel, okay, dan lain-lain lagi. Nodus rambia. Okay. Okay, so ni baru satu markah saja, satu point saja. Okay. Okay, cikgu tambah poin-poin lagi. Okay, neuron ni apa tadi cikgu kata? Neuron adalah sel saraf. Betul tak? Neuron sel saraf. Okay, so kedua-dua ni kena guna mula dengan ayat ni lah. Okay, kedua-duanya adalah ataupun ialah bukan adalah, ialah sel saraf. Kedua-duanya ialah sel saraf. Okay, apa ciri lagi neuron? Okay, hantar apa? Isyarat kan? Okay, so kedua-duanya menghantar impuls saraf. Okay, kedua-duanya menghantar impuls saraf. Okay, satu lagi awak boleh add on. Okay, sebenarnya untuk neuron ni, okay, dia punya penghantaran impuls mesti sehala saja. Okay, mesti sahala. Okay, awak tengok arah dia. Arah pengaliran impuls sahala. Dia tak ada belok kiri ke, belok kanan ke, tak ada. Okay, mesti sahala. Alright, so ini adalah apa nama dia? Okay, neuron motor. Okay, faham sikit lah. Okay, seterusnya, okay, so cikgu cukupkan 4 poin. Tapi macam kecil sikit pula. Cikgu nak cuba padamkan dia. Okay, sekejap.
Okay, perbezaannya pula. Okay, apa beza pula untuk neuron derivative and also neuron motor ni? Okay, first bezanya adalah satu neuron derivative, satu neuron motor. Tak boleh. Okay. Okay, kalau untuk soalan macam ni kan, okay, awak boleh perhatikan dia punya struktur dulu. Okay, so jom kita tengok apa struktur untuk neuron derivative dan also neuron motor, supaya kita lebih senang untuk faham. Okay, lebih senang untuk buat perbezaannya. Okay, first kita cuba kata apa? Kita tengok dulu dia punya apa. Dendrit kan, dendrit. Okay, so untuk neuron motor nampak pendek. Untuk neuron dendrit, neuron derivative panjang. Okay, apa lagi? Axon. Okay, axon dia ada apa? Tengok 5 bahagian. Okay, yang ni 6 pula. Okay, so yang mana lebih panjang? Yang mana lebih ni? Okay, betul lah. Okay, so jom kita cuba buat point dia Okay. Alright. So, awak boleh mulakan ayat awak dengan neuron derivative. Okay, neuron derivative mempunyai axon yang satu lagi axon panjang. Kita bandingkan untuk kedua-dua ni dulu. Okay, so dendrit dia pendek untuk neuron motor. Betul lah kan? 5 pendek. Tapi okay, skema dia bagi. Okay, betul-betul. Okay, so saya teruskan Okay, apa lagi contoh yang kita boleh buat? Okay, apa lagi beza? So tadi cukup dah bagi 4 point ni. Lepas tu sini bagi 1, 2. Tak cukup lagi, kena ada 4 point lagi. Okay, kita boleh nyatakan fungsi je lah. Okay, so untuk neuron derivative, dia akan bawa impulse dari mana? Okay, awak boleh gunakan ayat dia Okay, dia bawa impulse dari reseptor ni. Okay, fungsi dia. Okay, bawa impulse dari reseptor. Okay, dari sini ke sini boleh. Okay, lepas tu ambil fungsi ni. Okay, buat perbezaan pun boleh. Okay, lepas tu dekat mana badan sel yang terletak? Sini pun boleh. Kita bandingkan. Right, sudah cukuplah 2 point lagi. Okay, so yang ni cukup tak salin lah sebab cukup nak kerja masa. Okay, so boleh ambil satu fungsi, bandingkan dia punya fungsi. Satu bandingkan badan sel. Badan sel neuron derivative terletak di okay, sama kaya badan sel apa-apa terletak terletak dekat mana. So nyatakanlah. Okay, berapa poin dah? 4, 5, 6, 7, 8. 2 poin lagi. Banyaknya cikgu. Okay, so kita boleh nyatakan dulu. Badan sel dah ada. Okay, lepas tu kita boleh nyatakan. Okay, first di mana? Okay, impulse. Okay, dia okay, neuron dia akan masuk dari mana kan? Masuk akadosok. Okay, point dia lah akadosok kan? Sebab neuron derivative. Betul tak neuron derivative? Okay, betul dia dulu dekat akadosok. Okay, okay, ini adalah H dia. Okay, so sini adalah neuron derivative. Okay, lepas tu ganti baru motor. Okay, so akadosok ada neuron derivative. So betul lah. So untuk neuron motor pula. Okay, so neuron motor dia akan keluar dari saraf tunjang, tapi melalui akar ventral. Jelaslah kita nampak beza dia. Dan last sekali badan sel dia. Okay,
cerita lagi badan sel. Kenapa Okay, kita boleh cerita pula. Okay, kita perhatikan gambar dia. Okay, untuk neuron dia, badan sel dekat mana? Okay, dia duduk dekat tengah-tengah. Okay, duduk dekat tengah. Okay, ataupun awak kata sisi pun boleh. Okay, tengah ataupun sisi neuron. Okay, keseluruhan ni. Okay, manakala untuk neuron motor, dia duduk dekat hujung. Okay, bahagian hujung. Okay, badan sel dia duduk dekat hujung. So, kita boleh kata badan sel neuron deria duduk, bukan duduk, terletak dekat sisi ataupun tengah pun boleh. Tengah neuron. Manakala untuk ini kita buat lagi. Okay. So, badan sel neuron ini. So, just ambil ayat yang sama. Okay. Tapi tukar jadi neuron motor ya. Okay. Ambil ayat yang sama. Lepas tu duduk dekat mana? Hujung neuron motor. Hujung, bukan hujang pula. Dekat hujung. Ini adalah badan sel ya. Badan sel di hujung. So, kita dah buat berapa point dah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngam-ngam 10 point dah ada. Okay. So, ini adalah soalan trial. Soalan percubaan yang berkaitan dengan neuron deria and also neuron motor. Tapi ada banyak lagi lah. So, cikgu akan cuba sharekan soalan trial-trial. Lepas tu, cuba kongsikan dan bincang dengan korang. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, so kita belajar neuron. Dan untuk sains, cikgu akan sambung dekat video seterusnya. Okay. So, sains ni apa dia? Okay, sains adalah cara sempit. Okay, kita akan belajar lebih lanjut dekat video seterusnya. So, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.